Okey geng, Assalamualaikum. Ni dia, enjin 650cc. Yang hampa duk beli hari tu 450 punya. Yang ni 650. Saya pernah tunjuk dah sebelum ni, yang mana kita ubah tiang 4 tu. Tapi ni dia, hampa tengok blok mana tu. Tahu. Tak tahu nak abang. So saya tunjuk satu-satu. Tapi benda ni bukanlah jual lagi. Maksud kata hari tu kita siap enjin. Lepas tu kita siap blok, siap head, total body, piston. Jadi kita nak tunjuk hampa ni. Ni dia barang 650cc ya. Kita mula daripada sini lah senang. Okey, ni dia head dia. Tu. Oh dia, kita main CNC lah complete. Oh dia, spek macam ni baru padan nak buat CNC no. Bah saiz besar lah. Nanti kita review lah saiz-saiz bah dia. Dia bila spek besar macam ni baru berbaloi kita nak buat head billet. Kalau setakat blok 63, 65, 68, 70, 76 tu tak payah. Tak payah head billet. Head billet kat pasaran tu banyak dah orang jumpa masalah. Jadi hati-hati, jangan buang duit. Jangan perhabis duit yang benda yang tak ada faedah. Banyak-banyak yang saya tengok masalah valve kembang, masalah valve putih, masalah macam-macam. Power lagi drop daripada heat yang kita duk jual kat market yang biasa ni. Power drop lagi walaupun dia billet. Betul material dia billet, tapi banyak angle yang tak betul lah. Angle tu tak betul, angle ni tak betul, quality valve, quality banyak benda yang tak ngam. So jangan membazir duit pada benda yang tak ada faedah. Okey. Kalau spek sampai macam ni dah, baru padan kita nak buat billet kat dia. Okey. Yang ni total body pula saiz 75. Oh dia. 55. Total body ni saiz 55. Oh, no? Sebab apa kita buat 55? Sebab nak bagi ngam dengan piston yang besar ni. Jadi ni total body dia, okey, power ball. No. Sekali dengan intake apa semua dia akan main nanti. Saya nak buat ni, saya nak buat complete kat apa? Saya tak mahu jual enjin, head block apa pening sendiri. Saya tak mahu apa pening. Saya nak bagi complete supaya senang kerja hangpa. Yang ni pula piston, okey. Kat sini dia tulis 94.99. So, kalau kita ukur dia keluarlah 95. Tu dia, no. Saiz 95. Tu dia geng. Tengok pun seram tu. Seram tu geng. Nak deno macam mana ni? Gila macam ni. Pin kita buat 18. Pin 18 no. 17.98. Ni kita panggil pin 18. Okey, mungkin piston kita ada ubah-ubah lagi lah nanti design-design dia. Ni hanya permulaan dulu, kita nak start dulu. Enjin ni kita akan start dulu. Dan yang ni dia punya blok dia lah. Tu dia. Sebab apa saya maintainkan bukan blok billet? Sebab kita nak jalan seramik. Walaupun 95mm kita tetap jalan seramik, kita tak mau jalan sleeve. No, teknologi canggih lah, kita kena jalan seramik. Blok seramik lebih bagus daripada blok sleeve lah. Okey, ni dia. Kita tak boleh buat billet. Billet dia tak boleh nak matching dia punya seramik dengan billet. So kita tetap kena material macam biasa, tapi dia jalan seramik. Okey. Mai bahagian crankcase pula. Okey, crankcase ni mari kita tunjuk. Diameter crankshaft ni, yang ni kita buat 118. No, 118 punya diameter. Tapi boleh masuk, tak nak sangkut apa. No? Okey, pusing tak nak sangkut apa langsung. Okey. Selalu kat market ni diameter crankshaft ni selalunya yang kita dah biasa pakai 111mm, 112. Yang ni 118 tak sangkut apa. Saya ada satu lagi model yang 120 pun tak sangkut. Cuma saya tengah adjust lagi sikit-sikit lah. Jadi nanti kita akan buat siap-siap kat apa? Crankshaft, crankcase, block, piston, head, total body semua tune. Mungkin di enjin ni kita ada banyak spek lah. Mungkin nak buat jet 12, jet 14. Macam ni enjin ni kalau boleh pasang ngam jet 16, piston 95, kita akan jadi CC kita 640 lebih. Kita panggil 650 lah. Kalau jet 17 baru dia pi 650 lebih. Tu dia no. Ni enjin 650cc kita. Kita akan start tak lama lagi. Bila dah complete macam ni, baru kita boleh pasang, kita boleh tengok apa start, apa jadi, apa sangkut, apa tak sangkut. Dan tu kemudian saja nak share kat hangpa, kata kita punya 650cc ni pun tak lama dah. Lama tak lama pun biasalah kan. Nak siapkan dia. Ni bila R&D siap, nak pergi ke pasar production pula, dia ambil masa lagi lah. Cuma tak ada lah kata nak tunggu setahun dua lagi tu, tak ada lah. Berbulan lah cuma. Okay, dia tak lama lah. Kita akan start yang ni dulu. Nanti kita update bila dah hidup tu apa situasi dia pula. Okey noh, ngam.